dengan sejarah dalam bersatu, majoritinya datangnya daripada UMNO. Saya yakin mungkin ada yang patah balik, mungkin dia bukan nama besar, tapi cukup dia menambah undi dari segi pangkah dalam pilihan raya yang akan datang. Maka akan ada pecahan undi. Pecahan undi di dalam mereka. Undi dalam Pakatan Harapan, undi dalam Barisan Nasional. Pada saya kita punya core supporters. Yang ini remain. Untuk Barisan Nasional, saya rasa remain ataupun bertambah. Remain ataupun bertambah. Untuk Pakatan Harapan, saya tak nak komen. Mungkin ialah dengan pergolakan di antara Datuk Seri Rafizi dan juga PMX. Wallahualam, I leave it there. Tapi untuk Perikatan Nasional ini, mereka bergolak. Dan ada perpecahan di dalam bubble-bubble mereka ni. Dan yang saya cakap tadi, dalam Barisan Nasional ni akan ada sama ada remain ataupun penambahan pengundi. Ini akan penambahan pengundi ini adalah refleksi kepada perpecahan Perikatan Nasional. Sebab di dalam bersatu ini, di dalam PAS itu sendiri, dengan sejarah dalam bersatu, majoritinya datangnya daripada UMNO. Saya yakin mungkin ada yang patah balik, mungkin dia bukan nama besar, tapi cukup dia menambah undi dari segi pangkah dalam pilihan raya yang akan datang. Dalam PAS sendiri, sebab kita ada pengalaman dalam Muafakat Nasional, dan saya yakin ada juga dalam PAS yang mungkin pro UMNO sebenarnya, tapi mereka didoktrin, diajar untuk walak kepada kepimpinan. Dan mungkin juga ada di kursi-kursi Melayu yang mungkin kata dalam Perikatan Nasional itu, orang PAS ni dia tak bertanding di situ, tapi dia pengundi PAS, tak bertanding di situ, mungkin pengundi-pengundi PAS ini boleh bagi kepada UMNO dan Barisan Nasional. Boleh.